Bila bajet belanjawan diumumkan oleh Perdana Menteri kita sebagai rakyat Malaysia ni nak tahu apa bajet belanjawan ni boleh bagi kepada rakyat. Apakah inisiatif bantuan untuk rakyat nak mengurangkan kos sara hidup rakyat yang sedang tinggi sekarang ini? Bajet belanjawan 2026 kali ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita tadi, sumbangan tunai rahmah ini dinaikkan. Sumbangan tunai sehingga 2,200 tahun. Bantuan sara RM200 setiap bulan untuk penerima ikasih. Bantuan sara RM100 setiap bulan untuk penerima STR. Manakala bujang akan mendapat RM50 setiap bulan. Bantuan sara RM100 secara one-off untuk 22 juta warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Jualan rahmah diteruskan di setiap DUN. Kalau siapa yang beli dekat jualan rahmah ni akan dapat diskaun 30% berbanding dengan harga asal. RON 95 RM1.99 kekal untuk semua warga negara Malaysia. Pendidikan percuma PTPTN kepada 5,800 keluarga anak orang miskin. Bantuan untuk pesawah dinaikkan. Nelayan akan dapat bantuan RM300 setiap bulan. Dan juga nelayan akan dapat harga subsidi diesel yang murah. RM1.65 seliter. Bantuan awal persekolahan RM150. Bantuan RM150 setiap bulan kepada pelajar OKU. Pelajar OKU ataupun pelajar sekolah. Kalau dia naik KTM komuter ataupun shuttle DMU, akan dapat tiket secara free. Bantuan khas kepada penjawat awam sebanyak RM500. Bantuan khas RM250 kepada pesara kerajaan akan dapat pada Aidilfitri nanti. Bantuan khas RM500 kepada Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak dan juga guru kafar. Bantuan RM500 setiap bulan kepada pesara kontrak kemas. Kalau dulu dapat RM300 je. Gaji hakim dinaikkan 30%. Kali terakhir gaji dinaikkan pada tahun 2015. Inilah hasil kerajaan buat subsidi secara bersasar. Hasilnya penjimatannya diberikan kepada rakyat. Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.